Berbaki 2 hari saja lagi geng sebelum 10 hari bulan nanti. Tarikh akhir, tarikhlah untuk dapatkan lesen beraksi dalam saingan Liga Super untuk musim depan. Hai. Untuk masalah ni masih senyap sunyi lagi lah untuk pasukan Kedah Darul Aman FC. Yang kita tahu sekarang yang kemungkinan confirm akan tarik diri adalah Seri Pahang FC. Kelantan dah settle dah 3 bulan, masih ada lagi baki, dan Perak pun tak pasti lagi macam mana musim depan. Dan yang paling senyap dan sunyi dan tak ada khabar berita lagi lah ni adalah Kedah Darul Aman FC. Dalam masa 2 hari nak dapatkan 7 juta, nak selesaikan segala tunggakan gaji adalah benda yang mustahil lah geng. Mustahil, senang cakap. Sebelum ni pun kita duk dengar macam-macam. Ada pihak ni nak tolong lah, NGO ni nak tolong lah, ada sinar lah, ada harapan lah untuk boskan Kedah. Tapi geng, benda ni selagi tak ada hitam putih, selagi tak selesai 7 juta tu geng, benda ni kalau boleh jangan duk cakap-cakap lah. Kan, dia macam memberi harapan dekat penyokong-penyokong ni. Kan, selagi tak selesai 7 juta tu, selagi tak selesai masalah-masalah ni, jangan duk cakap-cakap lah. Bagi settle dulu, buat kerja dulu, bagi selesai segala hutang-hutang, bagi ada hitam putih, barulah boleh cakap ada sinar untuk pasukan Kedah bagi musim depan. Baru sedap sikit dan dengar. Ni duk ada sinar. Bukan sinar yang cerah lah kali, sinar yang kelam. Duk habis semua geng. Harapan tinggal harapan, kenangan hanyalah kenangan semata-mata. Apapun kita doakanlah semoga urusan depa semua ni dipermudahkan dan kita harapkan Kedah boleh ada lagi pasukan Kedah dalam saingan Liga Super untuk musim depan. Doakan yang baik-baik untuk pasukan Kedah. Assalamualaikum.